Pintat! Kumpulan Wira tiba di menara tinggi dan gelap. Bunyi aneh bergema dari atas. Ada yang tak betul. Hati-hati. Jangan risau. Saya akan lindungi kamu semua. Tiba-tiba seekor raksasa besar muncul di pintu menara. Siapa berani masuk menara saya? Oh, patut kita patah balik? Tak, bersama kita boleh berjaya. Wukong berbisik rancangannya kepada yang lain. Saya alihkan perhatian raksasa. Babi lapar, ambil bekalan dari menara. Makhluk pasir, bantu saya perangkap raksasa itu. Dah dapat, cepat, jom pergi. Dengan kuasa raksasa itu, Wukong dan makhluk pasir memerangkapnya sementara di menara. Nampak macam kamu yang terperangkap sekarang. Saya akan keluar suatu hari nanti. Hebat semua. Kamu semua berani dan bijak bila bersama. Menara kini selamat dan laluan di hadapan juga selamat. Cabaran menakutkan boleh diatasi bila kita bekerjasama. Dan berfikir dengan bijak. Lain kali, mungkin kita pilih raksasa yang lebih kecil saja. Dan begitu, kumpulan Wira meneruskan pengembaraan mereka bersedia untuk apa sahaja yang menanti.